Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPP 2024, kertas 2 soalan 12. So, tajuk dia ada penyelesaian segitiga. Okay. So, dia cakap Raja menunjukkan sebuah sisi 4 PQRS lah. Dia minta kami cari panjang PR. So, sini kami guna rumus bentuk cosinus. So, rumus PR square sama dengan 14 square tambah 8 square tolak 214 X lepas tu cos 36. Okay. So, sini PR square kamu dapat 78.7802. So, PR lebih besar bersifar. So, PR sama dengan 8.8758 cm. Okay. A2. Dia minta kami cari sudut PRQ. So, PR kamu sudah ada. So, sini kamu guna sin dulu pun boleh lah. Atau betul cos pun boleh. So, terpulang lah kamu nak guna cara macam mana. So, sin sudut PRQ per sini kamu nak ambil berapa? 14 sama dengan sin 36 per 8.8758. Okay. So, maksud sin sudut PRQ sama dengan, so, sini kamu akan dapat lebih kurang 0.9271. So, maksud sudut PRQ sama dengan berapa? So, kamu perlu perhatikan sini. Sudut PRQ di sini dia adalah sudut cakar. Sebab apa? Sebab panjang PQ ni adalah sisi yang paling panjang. So, ini adalah sudut cakar. So, sudut PRQ sama dengan 112.0087. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh guna betul cos juga. Kamu akan dapat sudut yang lebih kurang. Dia mesti adalah sudut cakar. Dia bukan sudut tirus. Okay? So, B1. Dia suruh kami menggunakan rumus Heron. Dia suruh kami cari luas segitiga PRS. So, semua kami itu panjang sudah ada kan? So, kami mau cari lah. So, kami cari semi perimeter 1/2 14 plus 8 plus oh, saya tersilap. Bukan segitiga PRQ lah. Ini PRS sebenarnya. Saya tulis. Okay. So, maksud 10.2 tambah 6 tambah 8.8758. So, this one will get 12.5379. So, maksud luas segitiga PRS formula. Bumbung. Lepas tu S. Okay. Sama. Lepas tu S. Perbezaan antara S dengan setiap sisi. Tulis saja. Okay. So, macam ni lah. Tolak 6 lagi 12.5379 tolak 8.8758. Okay. So, this one kamu boleh one shot lah. You can get about 26.4917 cm square. Minta kami cari jarak terdekat dari titik A ke PS. Bermaksud dia nak kami cari jarak ini lah. Okay. Tapi luas kamu sudah ada mah. So, sini kami guna konsep tapak darah tinggi lah. Okay. So, bermaksud katakan jarak terdekat dari A ke PS ialah T lah. So, bermaksud 1/2 10.2 T sama dengan luas segitiga. So, bermaksud T sama dengan you will get approximate 5.1945 cm. Okay, C tu. Dia suruh kami lakarkan segitiga ni PQR bentuk berbeza dari segi PQR. Okay. Dengan kadang QR sama dengan QR. QP sama dengan QP. Dan sudut QPR sama dengan sudut QPR. Okay. So, bermaksud dia nak sini. Kami perlu extendkan lah. Okay. So, bermaksud secara lakar dia akan jadi macam ni. Ayuh, saya terlebih Okay. So, ini adalah yang original PQR. Ini ialah extend dot. So, this one P dot, this one Q dot. So, this one kami label dia adalah sama panjang. Okay. Dia suruh kami cari, nyatakan nilai bagi sudut ni. Sudut ni ialah di mana? Sudut ni adalah di sini. Okay. Tapi kami sudut ni adalah kan PRQ ialah ini. Tapi saya ambil dua ni. Ini dengan ini adalah sama nya. Ini dengan ini adalah sama. So, bermaksud sudut P dot Q dot kami ambil 180 tolak dengan yang kami di A2 tu. Okay. So, A2 sana ada 112.00x7. So, bermaksud sini kami akan dapat. So,
So kami angkat tepat 679913 darjah.